Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musim Haji 1446 Hijrah tahun 2025 bermula hari ini apabila dua masjid suci Mekah dan Madinah serta seluruh Arab Saudi bersedia menyambut ketibaan jemaah haji dari lebih 180 buah negara. Pihak berkuasa Arab Saudi menjangkakan seramai 3 juta jemaah akan menunaikan haji pada tahun ini. Pelbagai langkah telah dirancang untuk menjamin perjalanan ibadah haji yang selamat, selesa dan memberikan kepuasan kepada para jemaah. Projek pembesaran di Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi kini berjaya meningkatkan kapasiti sebanyak 25% untuk memudahkan aliran pergerakan jemaah, terutamanya ketika waktu kemuncak ibadah. Di kawasan Mina, Arafah dan Muzdalifah pula, kemah-kemah sementara kini dilengkapi dengan sistem kawalan iklim, bahan kalis api dan teknologi pengesan GPS bagi menjamin keselesaan dan keselamatan para jemaah. Lebih 10,000 anggota keselamatan, 500 pasukan perubatan serta 2,000 ambulan telah dikerahkan untuk bersiap sedia yang disokong oleh sistem pemantauan orang ramai yang dipacu AI untuk mencegah kemalangan. Para jemaah juga digalakkan untuk mendaftar melalui aplikasi Nusuk bagi mendapatkan maklumat masa sebenar berkaitan logistik dan protokol kesihatan sepanjang ibadah berlangsung. Dengan segala persiapan yang rapi dan teknologi terkini, Haji 1446 Hijrah dijangka berlangsung dengan lebih teratur dan bermakna buat semua umat Islam yang terpilih menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dari saya, Alif Izzuddin. Jemput follow kami dan nantikan video-video yang lain. Like, komen dan save serta sharekan video ini ke Marah Sufah, teman kembar suci anda.